Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Seperti yang semua tahu, bantuan SARA iaitu Sumbangan Asas Rama sudah mula dimasukkan ke kad pengenalan penerima. Untuk pengetahuan semua, kelayakan SARA 2025 adalah terhad kepada SARA Miskin Tegar dan Miskin IKASI, warga negara Malaysia dan lulus sumbangan tunai Rama STR 2025 bagi kategori isi rumah bujang dan warga emas tiada pasangan dan tersenarai sebagai penerima Miskin Tegar dan Miskin IKASI dalam rekod data IKASI di bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM sehingga 31 Oktober 2024 atau pada tarikh data semakan berkala. SARA isi rumah dan warga emas tiada pasangan STR 2025, warga negara Malaysia dan lulus sumbangan tunai Rama STR 2025 bagi kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan. Untuk pengetahuan semua, semakan rekod IKASI akan dibuat secara berkala terhadap penerima sedia ada STR yang tiada dalam rekod Miskin Tegar, Miskin IKASI 31 Oktober 2024 dengan ketetapan seperti berikut. Data IKASI 31 Januari 2025, layak SARA 2025 mulai Januari 2025. Keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada April 2025. Data IKASI 30 April 2025, layak SARA 2025 mulai April 2025. Keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada Julai 2025. Data IKASI 31 Julai 2025, layak SARA 2025 mulai Julai 2025. Keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada Oktober 2025. Data IKASI 30 Oktober 2025, layak SARA 2025 mulai Oktober 2025 dan keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada November 2025. Penerima SARA 2025 akan menerima bantuan barangan keperluan asas tapak tunai cashless secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Barangan runcit asas daripada kategori produk yang diluluskan boleh dibeli di pasaraya atau kedai runcit terpilih seluruh negara menggunakan MyCard. Penerima STR 2025 yang telah disahkan daripada data Miskin Tegar dan Miskin IKASI layak SARA 2025 berjumlah RM100 atau RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan bermula Januari 2025 hingga Disember 2025. Manakala kadar tambahan kepada semua penerima STR 2025 kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan adalah RM100 hingga RM50 setiap bulan bagi tempoh 9 bulan bermula April 2025 hingga Disember 2025. Walau bagaimanapun, amaun kelayakan SARA 2025 adalah tertaluk kepada fasa STR 2025 diluluskan.